Okay, jangkauan sebuah syarikat, saya rasa banyak expert boleh cerita. Syarikat ni pada dasarnya undang-undang syarikat ni kalau di luar dipanggil corporation, ada yang panggil private limited company, banyak terma, tapi dia sama saja mewujudkan satu entiti, yang entiti tu dikawal oleh dua badan, iaitu para pemegang sahamnya dan juga para lembaga pengarahnya sebagai pengurusan tertinggi. So entiti ni kalau kita dah, contohnya kalau kita dah buat satu syarikat di Malaysia dan kita nak buka cawangan di luar negara, maka kita boleh saja buka cawangan di luar negara. Kalau ikut Malaysia, kalau tak silap saya, kita boleh buka branch di mana-mana dan kita laporkan apa pendapatan kita dapat lapor di syarikat di Malaysia. Sama ada kita bayar atau tak bayar cukai di sana, itu tergantung pada perundangan di sana lah. Dan kita di Malaysia juga ada syarikat luar yang datang ke Malaysia nak buat cawangan, nak buat bisnes, dan mereka juga ada dua pilihan, sama ada mendaftarkan cawangan syarikat mereka, Malaysia sebagai cawangan syarikat mereka, ataupun mereka akan daftar satu company baru, local company, tapi pegangannya mungkin 100% dipegang oleh syarikat mereka di luar negara. Maknanya, jangkauan syarikat ni memang tak ada batas lah. Mana-mana negara yang dibolehkan, boleh saja ya untuk dibuat urusan bisnes.